Jom teman saya buat kerabu kaki ayam. Sediakan periuk, masukkan air masak, halia, serai, garam kasar. Rebus sampai mendidih. Selepas mendidih, masukkan kaki ayam. Rebus selama 15 minit. Selepas 15 minit, toskan kaki ayam. Tos selama 1 minit. Lepas tu bagi lalu dekat air baik, bagi dia sejuk kaki air. Lepas tu masukkan kaki air rebus tu ke dalam air sejuk. Resepi penuh, tengok di caption bawah deh. Seterusnya masukkan sodium bikarbonat dan air batu secukupnya. Fungsi buat gini supaya kaki air tu pejar dan mudah nak buat tulis kaki air. Lepas tu masukkan ke dalam peti sejuk chiller selama 3 jam. Selepas 3 jam bolehlah kita nak buat tulis kaki air. Awak boleh tengoklah dalam video tu cara saya buat nak oyak tak kerti. Jadi awak tengok je lah deh. Lepas tu buatlah sampai habis buat tulis kaki air. Inilah hasil selepas siap semua. Lepas tu rebus crack stick. Ni air rebusan sudah mendidih, masukkan crack stick. Rebus selama 3 minit. Selepas 3 minit, toskan crab stick. Next, masukkan kulak putih ke dalam periuk tadi juga. Rebus selama 20 minit. Selepas 20 minit, toskan. Seterusnya, cincang bawang putih dan masukkan ke dalam mangkuk. Next, buang biji lada merah besar dan cincang sampai lumat. Dan masukkan lada merah cincang ke dalam mangkuk. Masukkan sos ikan, sos pelara Thai, gula karbon Thai, kacau bias sebati. Kalau tak cukup gula karbon, masukkan lagi lah. Lepas tu masukkan jus 5 nipis, perah lah. Kacau bias sebati. Kalau tak cukup 5 nipis, masuklah pula. Masukkan kaki ayam, masukkan crack stick yang dipotong serong ke dalam mangkuk. Masukkan tomato yang telah dipotong, masukkan carrot yang telah dipotong, masukkan bawang merah yang telah dipotong, masukkan daun ketumbar yang telah dihiris halus, masukkan kulak putih yang telah dihiris. Kacau bias bati. Okey, siap kerabu kaki ayam. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.